cerai abghadul halal ila Allah talaq. Nabi kata semarah-marah benda halal ialah cerai. Cerai ni benda boleh, tapi dia abghad, benda yang paling dimarahi oleh Allah. Allah marah benar kepada orang yang bercerai. Sebab itulah bila timbul tu Adam, bila lahirnya tu Adam alaihissalam, Allah Ta'ala ambil seputu tu dari rusuk dia sendiri untuk dijadikan Tok Hawa. Tidak kata mari benda lain tu, tidak kata Tok Adam mari daripada benda lain, bahan betahnya Tok Hawa ni mari daripada benda lain. Tidak. Bahkan Allah Ta'ala ambil seputung tu dari rusuk tu Adam, dia ambil lagu mana, dia kerak pada dia gaji itu, dia punya pasal lah. Daripada tulang rusuk ni dia dijadikan Hawa. Nak tunjuk pada orang ramai, pada anak cucu kita semua hari ni, bahawa laki isteri ni alah orang panggil bina, apa orang Melayu panggil pinai belah dua.